Secara lazimnya, dubur memang tidak boleh menerima kemasukan zakar. Apabila zakar dimasukkan secara paksa ke dalam dubur, ianya boleh mengakibatkan dubur itu terluka. Apabila dubur itu terluka, maka makin mudahlah penyakit seperti STD, gonoria ini merebak melalui darah. Ada beberapa langkah awal yang perlu diambil kira sebelum melakukan hubungan seks tersebut. Antaranya ialah menggunakan perlindungan ataupun pelincir. Wah, nampak gaya malam ni ada projek besar ni. Kau pun sama, siap bawa lotion. Nak buat apa? Ada juga beberapa individu yang menggunakan PEP ataupun PRP. Jika masih ragu nak gunakan yang mana satu dulu, sama ada PEP dulu ke ataupun PREP dulu ke, boleh dapatkan konsultasi ataupun rujukan daripada doktor yang berdekatan. Ataupun hubungi pihak kami untuk khidmat nasihat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.